Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 16 Mei 2025, SMK Jalan Reko telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Jom kita ikuti program yang sedang berlangsung. Selamat pagi murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak tertinggal pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Apakah perasaan cikgu pada hari ini? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk anak-anak Reko, saya rasa sangat gembira hari ini dengan majlis yang meriah yang membuatkan saya gembira setiap sekali setahun, dan terima kasih untuk anak-anak saya yang sentiasa mengingati walaupun ada hadiah, tak ada hadiah, dan sekadar ucapan saja. Terima kasih untuk semua kerana mengingati cikgu, dan yang pasti anak-anak hormatilah guru anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Kami guru Malaysia berikat dan berjanji berdiri dan memimpin putra-putri negara kita. Baiklah, apakah ucapan anda untuk guru-guru SMK Jalan Reko? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kat Jalan Reko. Terima kasih sebab selama ni banyak mengajar kami, susah senang dan usaha untuk ajar kami walaupun kami main-main ke apa. So terima kasih cikgu-cikgu. Dari Sabah pergi sekolah di Semenanjung, gagal lagi. Apakah perasaan anda pada majlis hari ini?
Okey, perasaan saya untuk majlis hari ini, saya rasa sangat gemuruh dan saya rasa macam majlis ini perlu dijalankan hampir setiap tahun untuk meraihkan jasa cikgu-cikgu kita. Bagi saya pula, saya rasa majlis hari ini sangatlah terbaik. Lagi-lagi apabila pertandingan cikgu, iaitu Musang Berjanggut dan juga yang kerusi tadi. Sekian sahaja liputan dari TV PSS Reko untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.